oleh Chef Azhar dengan Demi Executive Chef untuk review dia punya Ramadan buffet. Berapa harga Ramadan buffet? Ramadan buffet kita kalau early bird 18. Jadi kalau normal price tu 23. Okey. So sekejap lagi kan saya nak share dengan you people. Dia punya Ramadan buffet tu siapa yang kaki makan memang kenyang lah. Sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Kapasiti dia untuk berapa orang ni kalau boleh masuk ni? Kalau boleh masuk, kalau kita buka sampai ke Borong boleh pergi 1,000. Dia punya kapasiti boleh beri 1,000. Tapi hari ni untuk Ramadan buffet, dia punya preview saja 600 orang. 600 orang. Alright. Jadi saya selaku Presiden Bakal Chef Malaysia dengan tim-tim saya, chef-chef yang lain, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerana tiap-tiap tahun dia menjemput kita. So, saya doakan semoga Syekh Azhar dengan demi tim. Saya tak boleh jemput demi Executive Chef sebab Executive Chef dia pun sibuk juga. Jadi saya kidnap dia lah. Saya doakan semoga terus maju jaya. Masa ke semasa, insyaAllah Guys, kita nak review dia punya kari kepala ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Masam ada, lemak ada. Yang baru kita rasa jadi ikan. Ikan dia fresh. So saya doakan order chef di Raya Chulan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, masak daripada hati jiwa. Chef Sabri Laman Chicago.